Dan mereka jawab, hak mana tak pergi tu, apa tak pergi tu? Dia kata kalau hak tak pergi tu, setengah-setengah tu dia bergilir. Kawasan tu maknanya bilangan penduduknya tidak sampai 40 orang. Hak tu hak bergilir-gilir. Dia kata begitu. Dia jawab gitulah. Jadi tidak wajib lah ke atas mereka. Ini aliran alul hadis pula. Dia bila tidak wajib ke atas mereka, tempat tu sendiri tu tidak cukup 40 orang. Jadi puak-puak alil hadis ni banyak perkara dia serupa dengan Syafi'i. Misalnya dalam perkara ni, jadi tempat dia tu tak cukup 40 orang. Jadi tidak wajib lah dia nak buat tempat dia. Kalau cukup 40 orang buat dah tak cukup. Jadi hak mana nak sembahyang jemaah, nak dapat kelebihan jemaah, dia pergilah Madinah. Ni ceritanya kata dia. Bukan lebih pada 40 orang lepas tu dia gila-gila. Tak. Bukan kerana dia ni duduk di luar daripada Madinah maka dia berasa tidak wajib. Hanya satu pilihan lah. Kalau nak pergi boleh juga. Bukanlah kutuh kata dia. Hak ni masalah tak cukup 40 orang ni. Ni lah hak pegang pada 40 tu. 40 orang dia pegang. Begitulah. Hafiz Ibn Hajar sendiri dia pun berat juga. Tidaklah kata dia totok sangat ikut orang Syafi'i. Sebab apa dia kata dalam Fathul Bari, dia setelah dia ambil Al-Qurtubi, qala Al-Qurtubi fihi raddun 'ala al-Kufiyyin haitsu lam yujibul jum'ah 'ala man kana kharij al-Misr kadza qala, kata dia. Yang hadis ini menolak pendapat puak-puak Kufiyin di mana puak-puak dia ni tidak mewajibkan jemaah ke atas orang yang duduk di luar daripada kawasan bandar. Begitulah dia kata, wa fihi nazar. Hafiz Ibn Hajar kata, tapi pendapat dia tu boleh dipertikaikan. Li'annahu law kana wajiban. Sebab apa? Sebab orang boleh kata, Hafiz Ibn Hajar tolong jawab bagi pihak Hanafi. Orang boleh kata, kalau wajib kepada penduduk awali, tentu mereka tidak bergila-gila mari. Tentu mereka mari semua. Maknanya tidak wajib. Jadi Hafiz Ibn Hajar pun dia faham yang tabun itu maknanya ya'tuna mutanawibin. Ya'tuna mutanawibin ataupun bin naubah, secara bergilir. Pergi ke Madinah ataupun datang ke Madinah tu secara bergilir. Dia faham gitu juga. Gitulah. Lepas pada tu ada juga hak kata jemaat ini wajib kepada orang yang dengar band pula. Jadi macam-macam lah pendapat itu. Pendapat itu macam-macam. Setakat ni hak ada dengan kita ni gitulah dalam hadis yang kedua, iaitu wajib kepada setiap orang yang mendengar azan. Lepas tu kalau tak dengar, adakah tidak wajib? Dia banyaklah masalah di sini. Banyak masalah di sini. Tetapi hadis ini ramailah tak sepakat sebab kata dia hadis ini tidak sahih. Abu Daud berkata hadis ini diriwayatkan oleh sekumpulan ulama, yakni perawi daripada Sufyan secara maksur, yakni secara mauquf, berhenti ke Abdullah bin Amr. Tak ada anin Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Tapi sini Qabisah meriwayatkan daripada Sufyan sampai ke Nabi. Nabi kata gini, Jumaat tu wajib ke atas setiap orang yang mendengar band ataupun azan. Jadi semua orang lain ni yang meriwayatkan daripada Sufyan selain daripada Qabisah tidak memarfu'kan hadis ini. Yang ni tidak kata ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Amr ni ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada kata gitu. Hak sebut dengan sanad secara marfu' sampai ke Nabi ni Qabisah saja. Di kalangan anak murid Sufyan ni Qabisah saja je hak riwayat gitu. Dengan sebab itu mereka tak diterima. Tak diterima hadis ni. Dia kata hadis ni tak kemah ni. Kalau tak dengar tu setara mana? Banyak tu tak kemah tu. Dia kalau suara tu tak dengar lah. Lepas tu kalau dia telinga dia tu berat, masalah juga. Lepas tu hak ni kira bandar kau luar bandar. Kalau di luar bandar tak cukup 40 orang misalnya. Adakah kena juga? Banyak perkara lah, banyak perkara. Hanafi tadi dia kata dah, kalau tidak bandar tak boleh.
Jadi kalau ban pun dengar pun dah tidak ban dah, tak boleh bagi dia. Dengar benar, tapi dah tidak ban dah, tak boleh. Dia tak sepakat hak ni. Orang Syafi'i pun tak sepakat juga hak ni. Jadi masing-masing tak sepakat tu sebab apa? Sebab tidak jelas tu, tidak kemah. Itu kalau tengok dari segi isi dia. Lepas tu ada hadis lain yang bagi masing-masing itu lebih kuat daripada hak ni. Lepas tu kalau kita tengok dari segi sanad pula tak kemah pula. Tak kemah pula. Hak tak kemahnya mana? Iaitu Sufyan beriwayatkan daripada Muhammad bin Sa'id At-Taifi. Sini dia sebut Muhammad bin Sa'id At-Taifi, Abu Sa'id Al-Mu'adzin Saduq. Qala Ibn Abi Warah dalam kitab Tafarrud, selepas daripada hadis lahu, Muhammad bin Sa'id thiqah wathaqahu al-Baihaqi an Abi Salamah bin Nubayh majhul kata. Daripada Abdullah bin Harun, orang panggil juga dia Ibnu Abi Harun Hijazi, majhul pula. Dua orang betul-betul dalam takrib ada sebut gitu. Dalam Mizan dia kata tafarrada anhu Abu Salamah bin Nubayh. Yang meriwayatkan daripada dia ni Abdullah bin Harun ini, Abi Salamah bin Nubayh seorang aja. Tafarrud dia, tak kemah. Sebab itu dia tak sahih. Sebab itulah Hafiz Ibn Hajar kata hadis ini dhaif. Tetapi Baihaqi kata ada syahid, kata dia. Syahid molek, kata dia. Dengan sebab itu Imam Bawawi kata hadis ini hasan. Tapi yang iyalah itu pendapat dia lah masing-masing lah. Yang sebetulnya tidak hasan, dhaif. Hak dia kata ada syahid-syahid, molek tak molek, sebenarnya tak molek lah. Hak ni tak kemah. Tahu mana? Tengok sini dalam kitab ni dia ayat belakang. Hak kata syahid tu kat mana? Berapa lagi hadis ada hak ni? Tak boleh pergi belakang. Semua ada masalah belakang. Ada masalah belakang. Dengan sebab itulah tak ada pakar. Ada juga pakar tu, ada lah, tapi tak kemah lah. Hak besar-besar ni, hak mazhab besar-besar ni tak pakar. Tak pakar. Tapi Baihaqi dia nak ke arah nak pakar lah, kira-kiranya ke arah nak pakar. Sebab itulah dia kata wal mauquf wal marfu' munkar. Qala al-Baihaqi, qala al-Baihaqi selepas daripada dia kemukakan hadis ini, dan kata-kata Abu Daud, dia kata Qabisah bin Uqbah min al-thiqah, orang molek ni. Muhammad bin Sa'id At-Taifi thiqah. Lepas tu ada syahid pula hadis Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala akhbarana Abu Bakr bin Al-Harith Al-Faqih qala akhbarana Ali bin Umar, dan seterusnya. Ya marilah. Innamal jumu'ah ala man sami'a an-nida'. Jemaat itu hanya wajib ke atas orang yang dengar ba. Daraqutni juga sebut lagu ni juga. Sanad ni lah. Secara marfu' kata dia hak ni. Dan ada lagi riwayat daripada Hajjaj bin Artad daripada Amr. Tadi lagu tu juga secara marfu'. Kata Syekh Khalil Ahmad muka surat 31, qultu wa hadis Hajjaj bin Artad Imam di Daraqutni kemukakannya melalui tarik Muhammad bin Fadl bin Atiyah daripada Hajjaj daripada Amr bin Shu'aib an abihi an jaddih marfu'an. Dalam sanad dia tu ada Muhammad bin Fadl. Orang tak pakar ni. Ada yang mengatakan dia pendusta. Kalau pendusta bukan setakat dhaif saja, dah maudhu' jadi. Hak itulah adanya. Hak itulah kata syahid tadi. Begitu juga hadis Walid bin Muslim daripada Zuhair bin Muhammad. Daraqutni juga kemukakannya. Dalam sanad dia ada Zuhair bin Muhammad. Dia meriwayatkan daripada ahli Syam manakir. Walid tu pula mudallis, tak boleh pakai. Dia meriwayatkan secara an-anah. Jadi kata dia fa'ala hadha jami' turuqil hadis mutakallam fi. Semua jalan riwayat ni dipertikaikan oleh ulama. Tak ada bersih. Sebab itu Syaukani juga dia ni ahli hadis lah. Syaukani ni ahli hadis. Dia ni tak pakai mazhab mana-mana ni. Syaukani selepas dia kemukakan hadis ini, dia kata dalam isnadnya ada Muhammad bin Sa'id At-Taifi. Kalau kita baca tadi tak ada komen lagi, ada komen di sini. Munziri berkata wa fihi maqam. Ulama pertikaikan dia, ulama rijal pertikaikan dia. Lepas tu ada sebut hadis Abdullah bin Amr melalui tarik yang lain, sanad yang lain. Daraqutni kemukakan daripada riwayat Walid daripada Zuhair bin Muhammad. Iraqi kata, tapi Zuhair ini
meriwayatkan daripada ahli Syam banyak perkara mungkar. Dan Walid tu pula mudallis. Dan dia meriwayatkan secara an'anah. Jadi tidak sahih. Daraqutni meriwayatkan daripada Muhammad bin Fadal daripada Hajjaj bin Arta. Muhammad bin Fadal ini dhaif jiddan. Bahkan ada yang mengatakan dia ni pendusta. Hajjaj bin Arta mudallis. Lepas tu khilaf pula ulama. Ada yang nak terima, kalau terima pun tak kemah mana. Ada hak tak saya terima. Dia tidak jadi hujah. Jadi hak tu ada. Berkenaan dengan semaya jemaah dia wajib ke atas orang yang dengar ban ni, hadis dia tu tidak kemah mana. Baiklah, kalau dia tidak dengar ban, dia duduk di bandar, kalau mazhab Hanafi tak dengar ban, wajib betul lah. Kalau mazhab Syafi'i dalam mukim tu dia duduk situ, dia tu salah seorang daripada 40 orang, lebih pada 40 orang, beratus orang kita kata, tak dengar, wajib juga. Jadi apakah makna wajib begitu, bergantung kepada dengar atau tidak dengar? Pas dengar tu dengar lagu mana? Dengar dengan suara biasa dia, kau pakai speaker pula. Kalau speaker jauh lagi. Jadi tidak boleh menjadi dhabit, menjadi kaedah yang jelas. Itu sebabnya ulama-ulama tak saya pakai. Lepas pada tu Imam Abu Daud sendiri mengisyaratkan bahawa hak ramanya meriwayatkan hak ni secara mauquf, berhenti sekat Abdullah bin Amr bin Al-As. Hak lain-lain lagu tu Qabisah seorang aja marfu. Jadi bermakna hak ni ada kemungkinan Abdullah bin Amr bin Al-As ni dia ijtihad. Ini ijtihad dia. Hak dia faham daripada dia dengar Nabi kata, dia buat kesimpulan jemaah tu kena kepada orang yang dengar ban. Itu ijtihad. Kalau berhenti sekat dia hadis mauquf, jadi gitu. Bila ijtihad tak perlu kita kemah sangatlah, terikat sangat nak ikut tu. Orang lain ijtihad lagu lain pula, apa lebih ijtihad dia je. Dia seorang sahabat, kalau nak ikut pun boleh, tapi orang lain ramai lagi. Mana dia tidak jadi hujah yang kemah lah. Kalau kita kata hadis ni mauquf, kalau kita kata hadis ni marfu, dia masalah lah. Sebab seorang aja kata marfu, tak kemah lah. Lepas tu kalau tengok kepada sanak dia tu, tak boleh pergi seperti tadi. Lepas tu babul Jumu'ah fil yaumil matir, Jumaat pada hari hujan. Sekarang tu dulu. Wallahu a'lam.